Di sebalik sorakan dan tekanan yang mengiringi perjalanan kedua-dua pasukan, pertembungan JDT menentang Shanghai Port malam ini bukan sekadar aksi ACLE biasa. Ia adalah babak penentu maruah, momentum, dan kebangkitan buat Harimau Selatan yang mahu menebus kekalahan dan buat juara China yang datang dengan wajah baharu, tetapi syarat dengan tanda tanya. Inilah detik yang bakal menentukan siapa sebenarnya lebih lapar untuk bangkit di pentas Asia. Rasa suka dan duka mengiringi perjuangan Shanghai Port ketika mereka menjejakkan kaki ke Stadium Sultan Ibrahim bagi menentang Johor Darul Ta'zim (JDT). Juara Chin Super League itu hadir dengan reputasi gah, namun dengan prestasi tidak menentu di pentas AFC Champions League Elite (ACLE), menjadikan perlawanan ini tumpuan hangat peminat bola sepak Asia Tenggara dan China. Aksi ACLE minggu ke-6 menyajikan pertembungan penting antara JDT versus Shanghai Port, dengan Harimau Selatan kini memburu kebangkitan selepas kekalahan 2-0 kepada Melbourne City. Walau beraksi di laman sendiri, cabaran malam ini tidak mudah kerana lawan mereka datang dengan momentum besar daripada kejayaan domestik. Shanghai Port baru sahaja ditabalkan sebagai juara Chin Super League untuk kali keempat, menerusi bimbingan jurulatih Kevin Muscat. Kejuaraan itu dimeterai setelah mereka menewaskan Dalian Yingbo dalam aksi terakhir Liga pada 22 November. Namun, di sebalik kejayaan manis itu, prestasi mereka di ACLE jauh daripada meyakinkan. Setelah 5 perlawanan, Shanghai Port hanya mengutip satu mata, hasil 4 kekalahan dan 1 seri, menjadikan mereka penghuni tercorot kumpulan Zon Timur. Penguasaan mereka di Liga tidak berjaya diterjemah ke pentas Asia, dan ini mencetuskan persoalan besar, adakah kejuaraan domestik memberi tonik, atau tekanan tambahan ketika berdepan JDT. Di pihak tuan rumah, JDT kini berada di tangga ketujuh, mengumpul 2 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Kekalahan kepada Melbourne City jelas memberi tamparan, namun skuad Xisco Munoz tetap optimis untuk bangkit di depan puluhan ribu penyokong sendiri malam ini. Perlawanan JDT versus Shanghai Port akan berlangsung pada Selasa, 9 Disember di Stadium Sultan Ibrahim, dengan sepak mula jam 8 suku malam ini. Ini bukan sekadar perlawanan biasa, ini pentas penentuan hala tuju kedua-dua pasukan dalam kempen ACLE musim ini.